tarif cukai kita makin naik, macam-macam semua. Walaupun waktu diumum dalam bajet dulu, ya, hanya beberapa item saja. Tiba-tiba bila keluar senarai, hampir semua benda dikenakan kenaikan tarif 5%, cukai 5%. Jadi ini ada efek direct pada rakyat. Jadi semua tu akan timbul berangkai ekonomi, tekanan ekonomi yang berangkai pada rakyat. Dan dari situasi macam tu, Sabah berdepan pilihan raya tahun ni. Ya, kita jangka Sabah mungkin bulan 9, bulan 10 ada pilihan raya. Kemudian tahun depan pula Melaka ada pilihan raya. Kemudian next pula Johor. Jadi negara kita ke depan ni berdepan dengan situasi pilihan raya negeri-negeri dan pilihan umum. Dan situasi ekonomi yang tak menentu, sebenarnya kalau tengok dengan kes yang diambil oleh Perdana Menteri lah, saya cadangkan Menteri letak jawatan ataupun dia direhatkan. Benarkan siasatan secara terbuka. Kita pegang jawatan, pegawai nak siasat kita, mana boleh. Ya. Dan ini standard, bukan baru, bukan benda baru. Ya, dulu pun gitulah desakan dia kepada mana-mana menteri dan sedang siasat, sepatutnya dia berehat dulu supaya beri laluan siasatan lebih adil. Pegawai pun nak siasat pun tak bimbang, tak takut. Tapi kalau kita dengan jawatan, nak siasat kita, mana berani. Jadi kita minta persepsi tu. Bukan kita kata tidak adil, tapi keadilan tu mesti dilihat adil. Mesti bukan saja adil, dia dilihat adil. Ya. Saya cadang Perdana Menteri direhat. Kalau tak nak letak jawatan, untuk benarkan siasatan terbuka ke atas isu yang sedang dihadapi. Isu router yang sedang berlaku sekarang ni.